Hai korang, selamat pagi. Hari ni Cik Na pergi pasar tapi tak rekod, lupa bawa telefon. Tapi tak apa, yang penting kita ada belikan kan. Watak utama dia hari ni adalah ikan buntal. Jom kita masak dia. Cik Na rebus dulu. Cik Na dah belikan pari kecil, ikan pari besar, ikan kandaman ni, nama dia ikan kandaman, kurisi. Ikan kurisi. Kandaman di tempat kami, tak tahu tempat korang nama dia apa. Nak beli lada banyak sebab masak ikan buntal, Cik nak letak lada banyak. Suka. Lepas tu dah masak rebus tadi, dah masak dah. Kita larikan duri dia. Duri dia banyak. Lepas tu bila duri dia dah siap larikan tu, duri dia tu tak buang merata-rata, kita bakar. Dah siap, kita masak. Inilah bahan-bahan dia: bawang putih, bawang merah, halia, lada, serai, bawang besar, ikan buntal. Okey, kuali dah panas. Jom kita terjun. Kita letak kunyit. Ini bahan-bahan tadi yang tak tumbuk. Lepas tu kita letak ikan buntal. Lepas tu kita letak santan. Letak asam jawa. Dah siap. Kita letak ajinomoto, garam. Sebab hari ni Cik nak masak ni sebab untuk bekal Encik suami. Dah masak, kita isilah dalam bekal dia. Dah siap. Letak dalam bekas. Okey, dah siap. Bye-bye.